Menaungi perjalanan insan berbudi, Ustazah Nur Azizah binti Muhammad Hassan. Dilahirkan pada 1 September 1968 di Pekan, Pahang, beliau merupakan anak ke-12 daripada 12 orang adik-beradik. Membesar dalam sebuah keluarga yang sederhana, beliau diasuh dengan nilai-nilai murni yang akhirnya membentuk peribadi seorang pendidik yang berwibawa. Pada 18 Januari 1993, beliau melangkah ke alam perkahwinan bersama Encik Ahmad Tanusi bin Syaaban. Hasil perkongsian hidup yang penuh kasih sayang, mereka dikurniakan 4 orang cahaya mata yang menjadi kebanggaan keluarga. Perjalanan menuntut ilmu bermula di Sekolah Kebangsaan Kampung Paloh, Kuala Terengganu, sebelum meneruskan pengajian di Sekolah Menengah Agama Airiah dan Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin, Batu Buruk. Demi menyuburkan lagi kecintaan terhadap ilmu, beliau meneruskan pengajian di Pondok An-Nahdah, Bukit Besar, Kedah. Semangat yang tidak pernah luntur akhirnya membawa langkah beliau menjejakkan kaki ke bumi para anbiya, Universiti Al-Azhar, Kahira, Mesir, dalam bidang usuluddin dengan pengkhususan tafsir Al-Quran. Lembaran kerjaya beliau sebagai seorang pendidik bermula pada tahun 1998 di SMK Seri Ampang. 6 tahun kemudian, beliau meneruskan khidmat bakti di SMK Rapat Setia, sebuah sekolah yang menjadi saksi kepada dedikasi, keikhlasan dan komitmen beliau sepanjang lebih 2 dekad. Sepanjang perkhidmatan, beliau bukan sahaja mencurahkan ilmu di bilik darjah, malah turut menggalas pelbagai amanah sebagai setiausaha peperiksaan dalaman, naib pengerusi kelab guru dan ketua panitia pendidikan Islam. Kecemerlangan beliau turut diiktiraf melalui anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2010 dan 2016. Di sebalik tugas seorang guru, beliau juga aktif menyumbang kepada masyarakat sebagai guru tauliah agama negeri Perak, Mursyidah Usrah Peringkat Negeri Perak, AJKIGURU Perak, pemeriksa kertas SPM Pendidikan Islam, serta penceramah teknik menjawab SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah Nur Azizah. Selamat menjalani kehidupan selepas persaraan. Semoga dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan semoga beroleh keberkatan dalam kehidupan selepas ini. Enjoy your retirement life. Assalamualaikum Kak Jah. Selamat bersara. Semoga kehidupan selepas ini bahagia, tenang, sihat dan seterusnya boleh menjalani kehidupan dengan yang lebih baik. Selamat. Okay, Assalamualaikum Kak Jah. Okay, saya ucapkan selamat bersara kepada Kak Jah. Semoga Kak Jah akan dapat menikmati kehidupan yang seterusnya dengan lebih bahagia, tenang bersama keluarga tercinta. Pastinya kami di sini sangat merindukan Kak Jah selepas ini. Panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita kepadamu teman. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Jah sepanjang berkhidmat di sekolah ini, khususnya membantu program-program di bawah unit bimbingan dan kaunseling. Diharapkan Kak Jah akan sentiasa diberikan kesihatan, kesejahteraan dan berbahagia bersama-sama dengan keluarga yang tercinta. Hai Kak Jah. Okay, saya nak mengucapkan selamat bersara kepada Kak Jah. Semoga Kak Jah dipermudahkan urusan di dunia dan akhirat, berbahagia bersama keluarga. Kami semua pasti merindui suara Kak Jah yang merdu tu. Bye Kak Jah. Bye Kak Jah. Pangan suci. Selamat bersara diucapkan kepada Kak Jah. Semoga panjang umur dan sihat sentiasa. Take care. Bye. Insan yang bersuara emas,
Selamat bersama Ustazah Hafizah. Bersyukur kini padamu ilahi. Selamat bersara kepada Ustazah Hafizah. Semoga diberikan kesihatan yang baik, bahagia selalu. Jangan lupa kami kat sini. Jumpa lagi di lain waktu. Selamat bersara Kak Ja. Bye-bye. Kami AKP mengucapkan Selamat bersara. Murni kasih ilahi kepada Semua mengucapkan selamat bersara. Semoga hari-hari Kak Ja dipenuhi kebahagiaan bersama keluarga, sihat dan bahagia selalu. Selamat bersara Kak Ja. teruskan perjuangan pengorbanan. Selamat bersara dan selamat berbahagia bersama keluarga tercinta. Jangan lupakan saya dan maafkan segala kesilapan dan kesalahan saya dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Jumpa lagi. La taqulu wada'an walakin qulu ilal liqa. Assalamualaikum. selamat bersara Ustazah Hafizah. Jangan lupakan kami. Kak Ja, aka KJ. Hari ini hari perpisahan. Bukan bermakna putus ikatan. Kau pergi membawa jasa, meninggalkan bakti penuh jasa. Selamat meniti hari persaraan. Semoga hidup tenang berbahagia. Doa dan restu kami iringi. kenangan indah abadi di hati. Kami di sini ingin mengucapkan selamat bersara KJ. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Perjuangan ini senang diarungi, bertambah murni kasih ilahi kepadamu Allah. Ku mohon restumu agar kita kekal bersatu. Kepadamu teman, teruskan perjuangan pengorbanan dan kesetiaan telah ku Masih aku ingat hari pertama aku melangkah ke tempat ini dengan hati yang penuh harapan, dengan impian yang sederhana. Aku hanya ingin menjadi manusia yang berguna. Aku hanya ingin pulang setiap petang dengan hati yang berkata, hari ini aku sudah melakukan sesuatu yang bermakna. Dan tanpa aku sedari, hari berganti minggu, minggu berganti tahun, tahun demi tahun berlalu begitu pantas, sehinggakan rambut yang dahulunya hitam kini dipenuhi warna waktu. Sehinggakan tenaga yang dahulu tidak pernah mengenal penat kini perlahan-lahan meminta untuk berehat. Di tempat inilah aku ketawa, aku menangis, aku pernah kecewa, aku pernah hampir berputus asa. Tetapi setiap kali aku jatuh, ada tangan yang mengulur, ada bahu yang sudi menjadi tempat bersandar, ada suara yang berkata, kita hadapi bersama. Dan kerana kalian, aku mampu bertahan sejauh ini. Tiada lagi meja yang menanti, tiada lagi fail yang perlu disiapkan, tiada lagi suara yang memanggil namaku dari hujung kelas. Jam akan terus berdetik, telefon akan terus berdering, mesyuarat akan terus berlangsung, gelak ketawa akan tetap kedengaran. Hari ini, aku berdiri di penghujung sebuah perjalanan yang tidak pernah aku sangka akan terasa secepat ini.
Bertahun-tahun dahulu aku melangkah dengan penuh debar, tidak mengenal siapa, tidak tahu apa yang menanti. Yang kubawa hanyalah harapan, keikhlasan dan tekad untuk memberikan yang terbaik. Hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Tanpa sedar, tempat ini bukan lagi sekadar tempat mencari rezeki. Di sinilah aku belajar tentang sabar, tentang jatuh dan bangun, tentang tawa yang menghilangkan lelah dan air mata yang mengajar erti tabah. Setiap sudut menyimpan cerita, setiap meja, setiap ruang, setiap wajah yang pernah hadir meninggalkan kenangan yang tidak akan pernah mampu dipadam oleh masa. Hari ini aku melangkah pergi bukan kerana cintaku sudah berakhir, tetapi kerana setiap perjalanan telah ditentukan noktahnya. Persaraan bukanlah pengakhiran kehidupan. Ia hanyalah penutup sebuah bab yang indah sebelum lembaran baharu dibuka dengan penuh syukur. Jika pernah ada kata-kataku yang mengguris, maafkanlah. Jika pernah ada jasaku yang memberi manfaat, simpanlah sebagai kenangan, bukan sebagai hutang. Aku pergi membawa sejuta memori, namun aku tinggalkan di sini secebis hati. Kerana sebahagian daripada diriku akan sentiasa hidup dalam setiap senyuman, setiap kejayaan dan setiap langkah yang akan diteruskan oleh kalian semua. Hari ini aku tidak menangis kerana kehilangan pekerjaan. Aku menangis kerana meninggalkan insan-insan yang telah mewarnai perjalanan hidupku. Dan apabila suatu hari nanti namaku hanya tinggal dalam lipatan kenangan, aku berharap kalian akan mengingatku bukan kerana jawatan yang pernah aku sandang, tetapi kerana hati yang pernah aku hulurkan. Selamat tinggal bukan bererti kita berpisah selama-lamanya. Kerana kenangan yang lahir daripada keikhlasan tidak pernah benar-benar pergi. Terima kasih atas segala-galanya. Kini tibalah waktu untuk aku melangkah pulang dengan hati yang penuh syukur, senyuman yang ikhlas dan doa agar setiap langkah kalian selepas ini sentiasa diberkati. Selamat tinggal tempat yang telah mengajar aku menjadi manusia. Selamat tinggal perjalanan yang akan sentiasa hidup dalam ingatan. Dan selamat datang babak baharu dalam kehidupan.